Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Topik hari ini memang sangat-sangat penting, terutamanya untuk anda yang bergelar ibu bapa. Kita nak bincang pasal perkembangan kanak-kanak dan macam mana nak tahu bila masa yang paling tepat untuk kita ambil tindakan kalau perasan ada kelewatan pada anak. Jom kita mula. Pernah tak terdetik dalam hati, anak aku ni membesar macam budak-budak lain tak? Soalan ni saya berani cakap hampir semua ibu bapa kat luar sana pernah tanya diri sendirian. Memang normal lah untuk rasa risau. Jadi hari ini, kita akan rungkaikan apa benda sebenarnya yang anda kena perhatikan dan kenapa penting sangat untuk percaya naluri keibubapaan anda tu. Ini agenda kita untuk perkongsian kali ini. Pertama, kita fahamkan apa itu kelewatan dan autism. Kemudian, kenapa pengesanan awal tu penting. Tanda-tanda amaran yang kena jaga-jaga. Kita betulkan sikit mitos lawan fakta. Tindakan yang patut dibuat kat Malaysia. Dan akhir sekali, langkah seterusnya untuk anda. Okey, jom kita masuk bahagian pertama. Kita kena fahamkan dulu apa sebenarnya perbezaan antara perkembangan yang lewat dan juga autism. Kadang-kadang kita tengok anak kita ni macam lambat sikit berbanding kawan-kawan sebaya dia. Contohnya lambat bercakap, lambat berjalan atau urus diri sendiri. Dari segi perubatan, kita panggil benda ni GDD atau kelewatan perkembangan global. Senang faham macam ni, diorang ni cuma perlukan sedikit masa ekstra je untuk catch up kemahiran-kemahiran tu. Tapi ini berbeza pula dengan autism ataupun gangguan spektrum autism, ASD. Autism ni sebenarnya adalah satu keadaan perkembangan neuro. Ia secara spesifik bagi kesan pada cara anak kita berkomunikasi, bersosial dan proses maklumat deria sekeliling dorang. Kenapa kita sebut spektrum? Sebab setiap anak autism tu sangatlah unik. Tahap sokongan yang setiap seorang perlukan memang berbeza. Masuk ke bahagian kedua, kenapa kita asyik tekankan pengesanan awal ni sangat-sangat penting? Fakta pasal biologi otak ni agak menakjubkan tau. Otak manusia membesar paling laju masa beberapa tahun pertama kehidupan anak-anak kita. Ini diibaratkan macam satu tingkap peluang emas. Kalau kita bertindak awal, kita mampu bantu tingkatkan kemahiran bersosial, kawal tingkah laku dan komunikasi dorang secara drastik. Intervensi yang kita mula awal hari ini literally akan pastikan dorang lebih bersedia untuk masuk sekolah nanti. Baiklah, sekarang kita pergi ke bahagian ketiga, apa sebenarnya yang anda kena pantau atau tengok kat rumah. Bayangkan garis masa perkembangan ni macam checkpoint. Umur 12 bulan patutnya dah mula mengomel dan toleh bila panggil nama dia. Menjelang 18 bulan, mula keluar 1-2 patah perkataan dan selalunya dah boleh berjalan. Bila masuk umur 2 tahun atau 24 bulan, dorang mula gabung 2 perkataan dan imajinasi mula jalan dengan main olok-olok. Dan bila umur 3 tahun, ayat-ayat pendek dah mula keluar masa dimain dengan kawan-kawan. Ini guide basic untuk anda. Tapi, macam mana kalau perkembangan anak macam terhenti? Ini yang kita panggil tanda amaran atau red flags yang memang tak boleh diabaikan. Contoh, dah setahun tapi tak ada bunyi mengomel atau 18 bulan tapi satu perkataan pun tak keluar. Paling penting untuk alert, kalau dia dah biasa cakap perkataan tertentu, tiba-tiba dia hilang kemahiran tu dan tak cakap dah. Benda lain macam tak tunjuk jari bila nak sesuatu atau lambat nak imbang badan masa jalan, ini semua petanda kita kena start ambil berat. Dari sudut sosial dan tingkah laku pula, cuba perhati kalau anak susah sangat nak bertentang mata, buat tak dengar bila panggil nama, ataupun suka buat gerakan berulang macam kipas-kipas tangan dan berpusing. Perkara macam cepat sangat mengamuk kalau rutin hari-hari dia berubah, atau tutup telinga kuat-kuat bila dengar bunyi yang biasa-biasa je pun adalah isyarat klinikal yang menuntut perhatian pakar dengan segera. Seterusnya, bahagian keempat. Jom kita betulkan mitos-mitos yang selalu sangat kita dengar dalam masyarakat kita. Selalu orang cakap, autism ni jadi sebab mak ayah tak reti jaga anak. Guys, ini adalah mitos yang sangat kejam dan salah. Fakta perubatan dah jelaskan, autism ni adalah satu keadaan perkembangan neuro. Maksudnya, ia bergantung pada macam mana otak dibentuk, bukan sebab asuhan yang teruk atau tak pandai disiplinkan anak. Tolonglah buang terus rasa bersalah tu. Lagi satu mitos popular yang bahaya gila. Kononnya vaksin tu penyebab autism. Saya nak tekankan kat sini, secara saintifiknya, zero evidence. Tak ada satu pun bukti kukuh yang kaitkan vaksin dengan autism. Tolong pastikan, jangan biarkan info palsu macam ni menghalang anak anda dari dapat perlindungan kesihatan sebenar yang diorang perlukan. Jadi, kita beralih tu bahagian 5. Kalau anda nampak tanda-tanda tadi, apa tindakan yang boleh dibuat kat Malaysia ni? Langkah pertama, paling mudah. Percaya gut feeling naluri ibu bapa anda tu.
Jangan senang-senang dengar kalau orang cakap, alah nanti budak tu okeylah. Langkah kedua, terus pergi jumpa pakar. Dan langkah ketiga, mulakan intervensi awal. Sebenarnya sementara anda tunggu diagnosis rasmi dari doktor pun, anda dah boleh mula ajar dan bagi sokongan asas kat rumah. Bila anda dah jumpa pakar, memang ada banyak terapi yang sedia menanti untuk bantu anak. Kita ada terapi pertuturan yang fokus untuk lancarkan bahasa dia. Terapi pekerjaan pula, tolong untuk masalah deria dan motor halus macam pegang pensel. Kita juga ada terapi tingkah laku dan fizioterapi. Kalau nak menyeluruh, program intervensi awal atau EIP ini akan gabungkan semua sokongan dalam satu program yang teratur. Timbul persoalan, kat mana nak dapatkan perkhidmatan ni? Rangkaian kesihatan kita kat Malaysia ni agak meluas. Anda pergi je mana-mana klinik kesihatan kerajaan untuk saringan MCAT. Benda ni tak perlukan surat rujukan pun. Biasanya akan dibuat masa check-up umur 18, 24 dengan 36 bulan. Selain tu, klinik pakar pediatrik, NGO-NGO tempatan macam NASOM dengan Permata Kurnia atau Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Swasta pun banyak yang sedia membantu. Bahagian ke-6. Kita dah cerita panjang lebar, tapi mungkin anda masih tertanya-tanya, nak tuju ke mana sekarang? Sekiranya anda perlukan bimbingan pakar serta merta dan tak pasti macam mana nak mula langkah pertama, saya sangat sarankan anda melawat laman web www.careclinics.com.my. Kalau anda nampak logo Care Clinics, ketahuilah itu adalah salah satu pusat yang menawarkan saringan perkembangan komprehensif. Mereka mempunyai fasiliti lengkap dengan pasukan perubatan yang sentiasa sedia menyokong perjalanan anda dan anak anda menuju intervensi awal yang tepat. Bak kata pepatah, jangan tunggu, saring awal kerana setiap kanak-kanak berhak untuk berkembang maju. Anda langsung tak bersendirian dalam journey ini, jadi jangan berlengah lagi untuk bertindak. Persoalannya, adakah anda dah bersedia nak pastikan anak anda dapat peluang terbaik untuk berkembang ke tahap potensi tertinggi mereka? Jaga diri dan sampai kita berjumpa lagi.